Record. Okey. Tadi di sini. Okey. Biasa kalau kita jumpa orang Jepun, kita akan sebut apa ni? はじめまして。いいですね。はじめまして. Macam nice to meet you ke. First time jumpa eh. Untuk first time jumpa je eh. Hajimemashite. Okey. Okey. Boleh baca yang ni? Yang depan dia? 私は、いいですね. Watashi wa belakang tu? 息です。Okay, belakang tu des lah sebenarnya des watashi wa sensei bawah ni hiragana lah sebenarnya bawah ni hiragana tapi atas tu sensei tulis dalam alphabet lah sebab tak belajar lagi kan yang kita belajar a i u e o tu tak keluar lagi kat sini kan watashi wa is saya des ni is polite form means kalau kita bahasa Melayu tak ada English pun tak ada dia bila untuk polite dia gunakan des tu lah ataupun mas kalau dengar belakang des ke mas tu is polite form lah jadi kat sini tak nama sendiri. Contoh dia watashi wa halim des. Watashi wa halim des. Saya halim. Macam itulah eh. Hai, jadi next ni boleh baca yang atas dulu tak? いただきました。Karakimashita is ね。ありがとうございます。Karakimashita is kara is from dari. From. Yang ni kimashita is came. I came from where? I came from where? Okay, maksud dia Kuala Terengganu Karakimashita. Sensei asal Kuala Terengganu. Terengganu Karakimashita. Last kali orang Jepun dia akan sebut yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Sila beri tunjuk ajar ke pelbagai lah dia punya penggunaan dia. Okey, mungkin kita boleh start Sensei ikut turutan yang ni lah supaya senang nak monitor. Mungkin bell sang, dozo. Masukkan yang merah tu boleh masukkan sendiri punya detail lah. Dozo bell sang. はい。はじめまして。Ya. 私はブレルです。Hmm. OK。クチンから来ました。よろしくお願いします。すみません。ラスカリタクロワ。よろしくお願いよろします。しくお願いします。はい、OK。OK です。すみません。よろしくお願いします。Masing-masing pun boleh praktis dulu. いいですね。クチン、ベルさん、ありがとうございます。はい、じゃあ、ダーさん。ダー。ダー boleh ke? OK, mungkin next. OK, フェイさん。ファイさん、すみません。ファイさん。はじめまして。私は、ファイです。ペラから来ました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。OK。はい。ファイさん、ありがとうございます。ファイさん。ペラ、どこですかペラとかmana ファイ Balik Buntong. パリブンタいいですね。パリブンタはい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、イッキーさん、どうぞ。はじめまして。私は息です。クレムから来ました。いいですね。お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。イッキーさん。じゃあ次、iPad ni boleh ni ke? Tak ada. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Hajima Mashita. はい、Watashi wa Hairil desu. ハイレール。Uh, Hairil desu. はい、Ya, hai. KL Karashimash から、Karaki KL から。Karakimashita. いいですね。Yoroshiku onegaishimasu. お願いします。Onegaishimasu. Okay. Yang kita belajar tadi tu ada keluar kat sini. O dengan E. Je kot. Yang lain tu tak keluar lagi kan. Yang lain tu next class insya-Allah kita akan belajar. Yang ni je yang ada. Yang lain tu semua belum belajar tapi ini perkataan-perkataan ya. Yoroshiku onegaishimasu. Hairil sang. Yes, Hairil KL kat mana Hairil? Meloti, Ustaz. Melawati. Okey, Ya. alhamdulillah. Terima kasih atas gozaimasu. Hai, jadi sikit ni sang. NIY. Hai, ni. Ada? Tak ada. Hai, ja Fatimah sang, dozo. はじめまして。私はファティマです。はい。情報バルから来ました。よろしくお願いします。お願いします。Fatimah さん、ありがとうございます。じゃあ、Fatimah さんの子供さん、anak Cik Puan Fatimah, どうぞ、ハイファさん。
はじめまして、私はハイファです。情報バルから来ました。よろしくお願いしまおす。願いします。いいですね。素晴らしいです。Okey, ありがとうございます。Yang ada lagi ke yang tertinggal? Takut ada yang join ke sekali? Ada suami saya, Encik Hai, Auzan. Dia pun join ya, sekali. dozo. Hajimashite, watashi wa absent. Hajime mashite. Hajime mashite, Hai, watashi wa absent desu. Afzan desu. Johor Baru kara kimashita. Hai, Yoroshiku onegaishimasu. お願いします。いいですね。ありがとうございます。Okay. Okay. Sekali lagi saya try secara slow ni aja. Dia sebutan je. Hajime mashite. Hajime mashite. Watashi wa Halim desu. Kuala Terengganu kara kimashita. Kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Dia ada pelbagai lah juga sebenarnya. Ada orang pakai Harimu tomo shimasu. Watashi wa Halim desu. Irona iikata ga arimasu. Pelbagai lah. Tapi nama sendiri, bila kita sebut perkenalkan, kita sebut sang tu. Okay, sang tu macam kita. Nama saya Halim. Oh, Encik Halim. Jadi macam tu. Orang yang sebut nama kita tu akan sebut tuan ke, encik ke, barulah ada sang tu. Tapi bila kita sebut nama kita sendiri, tak ada sang. I desu ne. Kat sini yang join hari ni, terima kasih. Kita ada berapa 2, 4, 6, 8. 8 orang yang join hari ni. Semua yang first time ke ada yang dah pernah belajar ke sebelum ni? Kami first time semua. Oh, Alhamdulillah First, untuk Fatimah sang first first time. time. Saya iPad sang ni, sorry, iPad boleh ni? Nak cakap ke boleh? First time. iPad ni nama tadi, sorry, Hairil tadi kan? Yes. Sorry, first time juga. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang join. InsyaAllah hari ni first class, hari Ahad. Kita insyaAllah lah untuk bulan ini kita akan stick dengan hari Ahad lah. Pukul 9 suku sampai pukul 10. And then hari weekdays nanti pun saya akan try buat pool dalam ni. Mungkin sama ada Selasa, Rabu atau Kamis malam selepas Isyak lah kot. Sama juga dalam pukul 9:15 to 10 malam. 10 malam. Jadi kita akan sambung lah. Mana tadi A, I, U, E, O. Next kita akan belajar kaki, ku, keko. Maknanya nanti akan belajar ka pula lah. Kaki, ku. Okay, perkataan ni. Sebab dia ada turutan dia lah. Nanti saya akan share juga table tu. Jadi dia akan bersambung. Andai kata habis belajar semua. Kalau ikuti daripada awal, insyaAllah akan kenal semua hiragana dan boleh baca hiragana, insyaAllah. And then kita belajar juga grammar. Macam hari ni kita belajar self-introduction. Nanti kita belajar ini, itu, this, that, apa benda semua tu. Supaya boleh, andai kata ada kawan ke apa ke, boleh digunakan untuk perbualan jugalah, insyaAllah, yang basic-basic. Untuk yang belajar, nak kata belajar advance ke, yang tu pun ada juga sebenarnya tempat yang boleh belajar. Tapi yang tu mungkin kena berbayar sikit lah lepas tu kalau nak go through. InsyaAllah lah kot belajar bahasa baru ni dia orang kata new skill lah kan bagi orang yang mungkin minat nak belajar satu yang baru, different. Kalau saya dah mengajar 13 tahun. Kalau orang student-student saya yang ada kelebihan, orang kata bila ada bahasa lain ni, orang panggil sekarang ni bilingual ke polyglot ke pelbagai lah kan. Dia bila ada bahasa tambahan ni dia different market dia tu. Okey, tu je kot dari saya. Kalau ada soalan nanti kita boleh di Telegram ke untuk terus berhubung lah, berkomunikasi di Telegram.